Hai guys, so hari ni aku nak kongsikan bagaimana 3 cara untuk kita buat duit dengan cepat sebagai dropshipper di Shopee. Jadi tengok video aku sampai habis. First of all, pastikan kita nak jadi dropship ni, kita kena tengok dari segi produk tu demand ataupun berapa kata banyak lah terjual. Tapi nak pastikan kita jadi dropship ni, kesebolehnya kita ambil daripada local seller saja. Sebab kalau kita ambil daripada overseas tu, orang kata macam lambat lah. Jadi buyer ni dia tak suka sangat lambat. Jadi kita hanya pilih local saja. Dan ketika kita pilih local tu, yang first step yang aku nak cover ni adalah tolong tengok kata dari segi demand produk ataupun berapa banyak produk yang terjual tu, senang je kita nak tengok. Okay, right. Contohnya aku akan buka satu produk ni. Okey, katakanlah aku ambil makanan kucing. Okey, Classic Royal Premier Dry Cake. Jadi kita akan tengok dia daripada Kuala Lumpur dan sebanyak 689 sudah terjual. Jadi aku akan keluar balik lah. Okay, kita akan tengok dekat sini adalah sebanyak 689 yang sudah terjual. Okey. Jadi bagaimana nak jadi dropship ni, senang je. Okay, first kebiasaannya aku akan teruslah bila aku tengok banyak produk itu terjual, aku akan terus WhatsApp dengan seller. Aku akan tulis kata salam, boleh ke saya nak jadi dropship awak. Okay, biasanya memang aku akan tulis ini sebab aku nak dapatkan confirmation lah daripada dia. Dan semua detail pasal produk pun aku akan ambil daripada dia lah. Jadi kita akan tunggulah dia pun balas. Cuma biasanya auto robot lah. Tunggu sampai dia balas, dia kata mungkin boleh ataupun tak boleh, and then kita proceed kepada next step lah. Pastikan yang first step tu kena tahu demand dia, kena tengok berapa banyak sudah produk tu terjual. Jika 100 unit ke atas produk tu terjual, berarti produk tu memang ada demand dan orang kata berkemungkinan pelanggan akan repeat order berdasarkan daripada berapa banyak yang sudah terjual. Alright. So kita akan pergi kepada tips yang nombor 2. Bila kita dah dapatkan contoh lah, okay, aku akan ambil satu contoh je. Kita dah dapatkan orang kata demand. So demand dan supply ni dia ada satu benda yang sangat berkait rapat macam isi dengan kuku. Okay, satu produk ni, contoh ni saja. Bila mu dah tahu demand iaitu sudah lebih daripada 689 yang sudah terjual, and then kita nak pastikan berapa ramai orang ataupun berapa ramai seller yang menjual produk yang sama macam ni. Memang betul akan ada kebanyakannya produk ataupun makanan kucing ni terjual ni, banyaklah seller yang akan terjual. Tapi tengok dari segi brand, kualiti ataupun produk tu sama ke tak. Jadi kita akan tengok di bawah ni. Okay, biasanya memang aku akan check dekat bawah-bawah ni lah. Dan kita pun boleh juga nak tengok dari segi review dia ke gana ke. Biasanya kita akan tengok dekat bawah ni adalah produk yang sama. Produk yang sama ni sangat-sangat penting sebab demand dan supply. Demand berarti permintaan tu banyak sebab kita dah tengok dari segi dia terjual 600 lebih dan ke atas. And then kita kena tengok kot supply dia. Supply, if katakan supply ni dia macam demand tu tak berapa tinggi and supply tu tinggi, so better jangan ambil produk tu. Kalau katakan kalau macam dia produk ni, brand ni macam dia dok ramai seller yang jual, lebih kurang katalah dalam dua seller saja terjual. Macam sini pun kalau kita tengok dari segi produk pun hanya satu ataupun dua seller saja yang terjual benda ni. Tak silap aku lah, yang aku tengok semua makanan kucing ni ada yang terjual, cuma brand yang berlainan. Jadi bagi aku, pendapat aku memang akan ambil terus lah produk ni untuk aku jadi dropship, untuk aku marketkan dekat dalam Shopee. Okay, bila mana contohnya katakan kalau produk tu demand dan ada supply, supply yang jual lebih kurang dalam 3 ke atas lah, 3 ke atas supplier tu ataupun seller yang jual benda ni, better jangan ambil. Katakan macam contoh dalam satu dalam satu produk ni, biasa macam kita tengok dalam satu supplier saja yang jual produk yang sama ni. Jadi bolehlah ambil untuk kita buat dropship dia, jadi dropship. Aku akan ambil contoh produk yang nombor 2 seperti jersey ni. Jersey ni kebanyakannya memang ramai lah orang jual. Aku nak tengok dari segi kompetitor dia gana. Kita
kita akan tengok kat bawah ni. Okay, so kita akan tengok dekat sini ramai hok jual sebab nama pun JC, barang yang sama dari segi barang yang sama lah, tak kisah kedai apa pun, barang yang sama. Dan kemungkinan ketika demand tu kurang dan supply ni kata bukanlah kurang, maksudnya supply tu lebih daripada demand, jadi produk ini akan jadi kompetitor. So memang orang kata kita akan berlawan dengan harga. Bila berlawan dengan harga ni, kalau katakan jerung-jerung tu yang masuk untuk buat Shopee, maka kita akan automatically kalah lah. Susah untuk kita nak jual, kita jadi dropship. Jadi bagi aku nasihatkan, kalau supply tu lebih daripada demand, better jangan ambil produk ni untuk jadi dropship. Okay, so tips yang nombor 3 adalah bila mudah dapatkan produk, dah tahu demand pun dah survey dari segi supplier dia, tip yang nombor 3 adalah markup harga tu jangan terlalu tinggi. Okay, markup harga tu lebih kurang dalam 3 ke 5 ringgit saja. Contoh macam makanan kucing ni, katakan harga dia RM9.25. Jadi berapa banyak markup harga yang aku nak jual, berkemungkinan kalau macam aku hanya letak dari segi RM5. Katakan produk tu berharga, macam kalau dekat sini produk makanan kucing tu berharga RM9.25. Jadi aku cuma akan letak harga lebih kurang dalam RM11, RM12, RM13, lebih kurang sikit je perbezaan dengan dengan kompetitor ni ataupun supplier aku bagi. Sebab bila barang tu dah banyak, okay, demand tinggi, barang tu demand tinggi tapi barang tu dah banyak. Jadi bila harga tu mahal dalam RM5, beza RM5 ataupun RM6, jadi orang tak kisah sangat. Okay, sebab barang pun kurang tapi supply demand tu tinggi tapi supply tu tak banyak. Jadi itu akan menjadikan orang kata satu peluang lah untuk kita buat income daripada Shopee tu sendiri. Dan tip nombor 4 aku nak bagi tip nombor 4 yang aku nak cover adalah tolong orang kata dari segi servis kita tu bagi yang terbaik, bagi yang cepat. Contoh kalau macam customer tu tanya kita, so kita kena balas dengan secepat mungkin, yang mana kita rasa kita boleh untuk balas lah. Okay, mungkin bukanlah Shopee dari segi 30 minit, 3.5 jam setiap kali ataupun sejam. Dan jika dapat order yang baru tu, tolong kita percepatkan proses untuk supply kita tu hantar dekat customer kita lah. Jadi itulah antara 3 tips yang aku boleh kongsikan untuk bagi set mula nak buat dropship dekat Shopee. Okay, lebih-lebih sekarang ni MCO 3.0 sangat-sangatlah berbaloi sebab trafik dekat Shopee gila-gila padu guys. Serius gila-gila padu. Okay, jadi guys, itu sajalah untuk video aku pada kali ni. Aku harap apa saja yang aku kongsikan ni dapat memberi manfaat lah kepada segmen belaka ataupun bagi siapa yang menonton video ini. Kita mesti boleh nak jenis income daripada Shopee, just kita kena tahu dari segi strategi dia. Aku guna taktikal ni sajalah untuk aku buat untuk aku buat duit lah dekat Shopee. Dan masa aku buat ni, aku try masa PKP 1.0 dan aku berjaya manage, aku berjaya dapat duit tu dalam 3,000 lebih lah, cuma pada jangka masa yang panjang. Tapi it's okay sebab sebagai income sampingan saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.